Negeri yang paling pesat berkembang di Amerika sejak 2020 bukanlah yang anda fikirkan. Ia bukan Texas dan ia juga bukan Florida. Ia terpencil, dikelilingi daratan dan hampir tiada infrastruktur. Sepatutnya ia langsung tidak berkembang. Tetapi populasinya telah meningkat sebanyak 10% hanya dalam tempoh 5 tahun. Satu lagi negeri sedang mengalami peningkatan yang tidak masuk akal. Ia dikelilingi padang pasir dengan satu bandar terkenal dan bekalan air yang semakin berkurangan secara jelas. Tetapi walaupun begitu, ia telah mencatatkan pertumbuhan hampir 6%. Kedua-dua negeri ini tidak mempunyai universiti, pelabuhan atau industri yang menurut teori ekonomi sepatutnya menarik migrasi besar-besaran. Kedua-dua negeri ini sepatutnya tidak berkembang seperti yang sedang berlaku. Namun begitu, orang ramai berpindah ke sana dengan lebih pantas berbanding hampir mana-mana tempat lain. Sekilas pandang, ia kelihatan seperti faktor kemampuan yang mendorong perkara ini. Tetapi jika itu benar, perkara ini sudah pun berlaku bertahun-tahun dahulu. Idaho sepatutnya bukanlah sesuatu yang dianggap orang sebagai kuasa ekonomi. Majikan terbesar di sana termasuklah St. Luke's Health System, Walmart dan kerajaan negeri. Sektor teknologi sedang berkembang, tetapi dengan kurang daripada 2% penduduk bekerja dalam sektor yang menjadi taruhan masa depan negeri itu, ia hampir tidak boleh dianggap sebagai satu revolusi. Namun begitu, hampir 30,000 orang setiap tahun memilihnya berbanding tempat lain. Jadi, apa yang mereka tahu yang tidak ditunjukkan oleh data ekonomi? Kisah Nevada lebih sukar untuk dijelaskan. Las Vegas menempatkan 20% daripada penduduk Nevada. Selebihnya negeri itu, kebanyakannya adalah padang pasir yang kosong. Ia seolah-olah mereka berjudi dengan pembangunan dan kalah. Secara logiknya, Idaho dan Nevada tidak sepatutnya mengalami pertumbuhan sebanyak ini. Las Vegas hanya berkembang kerana ia menjadi tempat orang boleh melakukan maksiat yang tidak boleh dilakukan di tempat lain. Namun, Idaho berbeza. Ia mempunyai perkara yang Nevada tidak ada, dan itu mungkin sebahagian daripada teka-teki. Salah satu kelebihan tersembunyi Idaho terletak di Snake River Plain. Ia adalah tanah pertanian yang subur yang menghasilkan 1/3 daripada kentang Amerika dan kebanyakan ikan traut ternakan di negara itu. Ia mungkin tidak kedengaran mewah, namun ia membuatkan populasi terus meningkat. Kenapa? Jawapannya ialah tanah kosong yang murah dan rumah yang lebih murah. Harga rumah median di Idaho ialah $478,000 pada Februari 2026. Sedikit lebih tinggi daripada median nasional, tetapi jauh lebih murah berbanding bandar-bandar yang ramai pendatang baru tinggalkan. Boise cukup dekat dengan Seattle dan Portland untuk hubungan ekonomi, tetapi cukup jauh untuk mengelakkan kos bandar yang membebankan. Boise kini merupakan bandar kelima yang paling pesat berkembang di Amerika Syarikat, dan itu sedang mengubah perumahan, infrastruktur serta kualiti hidup keseluruhannya dengan cepat. Ia sedang menyerap limpahan penduduk yang tidak mampu lagi tinggal di barat Laut Pasifik kerana harga yang terlalu tinggi. Kisah yang sama sedang berlaku di pantai timur, di mana bandar seperti Atlanta dan Charlotte menarik penduduk dari kawasan pesisir yang mahal seperti New York. Nevada pula lebih pelik. Las Vegas menguasai negeri itu, merangkumi kira-kira 3/4 daripada jumlah pekerjaan dan hampir 80% daripada ekonominya. Tetapi ada satu lagi tempat yang sedang meningkat naik yang portfolionya lebih pelbagai. Reno berkembang hampir 17.3% antara tahun 2010 dan 2020. Itu lebih pantas daripada Las Vegas sendiri. Sudah tentu, terdapat kasino di sana. Perjudian adalah sah di negeri itu, tetapi faktor geografinya juga lebih menguntungkan berbanding tempat lain di Nevada. Sebabnya, semua pekerjaan teknologi yang telah muncul kebelakangan ini. Reno telah diiktiraf sebagai hub teknologi persekutuan pada Oktober 2023. Dan itu bermakna pembiayaan serta insentif persekutuan untuk syarikat-syarikat membuka operasi di sini. Kenapa di sini? Nevada Utara telah menjadi tumpuan utama untuk litium, bahan utama dalam bateri berteknologi tinggi. Sedikit demi sedikit, ekonomi Nevada mungkin sedang keluar dari cengkaman Las Vegas. Tetapi ini masih di peringkat awal. Terdapat sebab-sebab lain yang lebih penting untuk perubahan populasi ini. Harga rumah-rumah median di Nevada adalah sedikit lebih daripada $500,000. Memang melebihi median negara ya, tetapi tidak banyak beza. Dan negeri ini mempunyai kelebihan yang Idaho tidak ada. Ia tidak mempunyai cukai pendapatan. Mungkin itu satu insentif yang baik untuk berpindah. Tetapi ada faktor yang lebih besar. Kedua-dua Idaho dan Nevada terletak bersebelahan dengan California. Dan California sedang kehilangan penduduk dengan cepat. Begitu cepat sebenarnya, sehingga negeri itu kehilangan satu kerusi Kongres buat pertama kali. Pakar demografi menjangkakan ia akan kehilangan 3 lagi selepas bancian 2030 lebih banyak daripada mana-mana negeri lain. Sementara itu, Idaho
dijangka akan mendapat satu kerusi. Kira-kira 1/3 daripada pendatang baru ke Idaho datang dari California. Di Nevada, keadaannya lebih dramatik lagi. Sejak 2020, kira-kira 43% penduduk baru telah meninggalkan California untuk mencuba nasib di padang pasir. Tidak perlu jadi seorang genius untuk mengetahui sebabnya. Harga rumah-rumah median di California adalah sekitar $906,000, hampir 2 kali ganda daripada median Amerika Serikat. Dan daya saing cukai negeri ini berada di kedudukan ke-48 daripada 50. California tidak lagi layak digelar negeri emas. Tetapi negeri-negeri yang menjadi tumpuan penghijrahan juga tidak lebih baik. Idaho adalah salah satu negeri yang paling kurang infrastruktur di negara ini. Jika dilihat dengan lebih dekat, keretakan mula kelihatan. Sistem air sisa begitu tertekan sehingga berpuluh-puluh loji telah melanggar piawaian persekutuan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kemudahan di bandar seperti Kuna dan Driggs telah mengepam bahan pencemar ke dalam saluran air tempatan. Bayangkan sebuah bandar yang dipasarkan sebagai syurga mesra teknologi, sementara ibu bapa bertungkus lumus memastikan anak-anak mereka tidak terdedah kepada air tercemar. Ini bukan sekadar angka dalam laporan. Ini adalah akibat sebenar dan ia tidak pernah dimasukkan dalam senarai hartanah. Sehingga tahun 2022, hanya 87% daripada negeri ini mempunyai internet berkelajuan tinggi yang boleh dipercayai. Bagi ramai orang, itu datang dengan harga yang tinggi. Bukan sesuatu yang ideal untuk sebuah negeri yang cuba menarik pekerja teknologi dan jarak jauh, bukan? Di atas kertas, tiada satu pun daripada ini kedengaran seperti masalah besar, sekurang-kurangnya. infrastruktur boleh dibaiki, Jalur lebar boleh diperluaskan. Tetapi di situlah masalah sebenar bermula. Idaho sedang berkembang pesat, tetapi ia masih kecil. Boise hanya mempunyai lebih 200,000 orang. Hanya 3 bandar yang mempunyai lebih 100,000 penduduk. Peningkatan populasi sedang berlaku lebih cepat daripada kemampuan sebenar negeri untuk menampungnya, dan itu adalah satu masalah. Infrastruktur bergantung kepada asas cukai yang luas. Dengan begitu sedikit orang yang menanggung kos, lonjakan populasi yang pesat ini mengatasi kemampuan negeri untuk membiayai perkhidmatan yang dijanjikan. Jadi Idaho berakhir dalam kedudukan yang pelik. Ia berkembang seperti destinasi utama, tetapi beroperasi seperti negeri luar bandar. Asas cukai tidak cukup kukuh untuk membiayai segala keperluan pertumbuhan itu. Dan tidak seperti California, tiada sumber besar untuk dijadikan sandaran. Geografi yang sama yang menjadikan negeri-negeri ini mampu milik, terpencil, kering, kurang membangun, adalah geografi yang menyebabkan ia tidak mampan pada skala kemasukan penduduk yang semakin ramai. Ia boleh meminta bantuan tambahan daripada kerajaan persekutuan, tetapi itu bermakna terhutang budi kepada orang-orang di Washington. Negeri itu juga boleh menaikkan cukai untuk membayar penambahbaikan infrastruktur yang diperlukan, tetapi itu akan menghapuskan salah satu insentif untuk orang berpindah ke sana. Idaho tidak seperti Florida dan Texas. Negeri-negeri itu sangat besar dan mempunyai banyak kelebihan geografi sehingga mereka masih mempunyai kelompok orang yang tetap mahu berpindah ke sana. Peningkatan cukai yang sederhana tidak akan menyebabkan orang berpindah, terutamanya jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang mengenakan cukai lebih tinggi seperti California atau New York. Tetapi jika Idaho menaikkan cukai, terdapat negeri-negeri lain yang cukainya rendah dan populasinya juga rendah di situ, yang boleh menjadi pilihan orang untuk berpindah. Termasuklah hub teknologi yang sedang berkembang di Nevada. Di atas kertas, Nevada nampaknya mampu menangani tekanan tersebut. Jambatan-jambatan berada dalam keadaan baik, sistem kumbahan juga tidak mengalami kerosakan. Dan di Las Vegas, infrastruktur baharu telah seiring dengan pertumbuhan bandar itu. Tetapi jika keluar dari Clark County, keadaannya berubah dengan cepat. Hampir 90% daripada negeri ini masih kawasan luar bandar. Kebanyakan tanahnya pun bukan milik persendirian. Ia dimiliki oleh kerajaan persekutuan. Itu menyebabkan pembangunan menjadi perlahan, rumit dan terikat dengan birokrasi. Las Vegas mungkin dapat mengikuti perkembangan, tetapi Reno pasti tidak. Apabila populasi semakin bertambah, Reno sedang berdepan dengan krisis hutang infrastruktur. Ratusan juta dolar untuk penyelenggaraan telah ditangguhkan. Perkara asas seperti tempat letak kereta sudah pun mula rosak. Pusat bandar menempatkan sebahagian besar jambatan yang semakin uzur di negeri ini. Kesibukan lalu lintas semakin teruk dan jalan raya tidak pernah dibina untuk pertumbuhan seperti ini. Bandar ini semakin popular, tetapi tidak semestinya semakin selesa untuk didiami. Lebuh raya dan jalan antara negeri sedang dinaik taraf, tetapi Reno masih ketinggalan. Selama bertahun-tahun, infrastrukturnya kekurangan dana. Ia dibina untuk sebuah bandar yang tidak pernah dijangka akan berkembang secepat ini. Mungkin akan ada titik kritikal, tetapi ia bukanlah seperti yang diharapkan oleh sesiapa pun. Harga rumah semakin meningkat. Orang ramai yang datang mencari kehidupan yang lebih mampu milik,
kini mula merasai tekanan yang sama yang mereka cuba elakkan. Orang tempatan juga ada nama untuknya, Californication. Dan angka-angka menyokong kenyataan itu. Harga rumah median di Idaho telah melonjak hampir 32% sejak 2020. Di Nevada, ia meningkat sekitar 47%. Setiap penduduk baru menambah permintaan untuk air, jalan raya, dan tenaga. Sumber yang memang tidak pernah banyak di tanah gurun ini. Tapi katakanlah, Idaho dan Nevada dapat mencari jalan untuk mengatasi kenaikan kos perumahan dan masalah infrastruktur mereka. Kedua-dua negeri itu masih menghadapi masalah geografi yang mereka tidak benar-benar bersedia untuknya. Ia mungkin tidak nampak begitu, tetapi Boise terletak betul-betul di tengah-tengah lembangan gurun. Nevada pula lebih teruk. Hampir 58% kuasa empangan Hoover telah dipersetujui secara kontrak untuk California. Satu perjanjian yang ditandatangani ketika Las Vegas hampir tidak wujud dan tidak pernah dirunding semula sejak itu. Di atas kertas, semuanya nampak teratur dan ia berfungsi sehinggalah ia tidak lagi berfungsi. Nevada telah mengambil pendekatan agresif terhadap pemeliharaan. Larangan menanam rumput, had kolam renang, penalti yang berat. Walaupun begitu, unjuran menunjukkan Metro Las Vegas boleh mencecah 4 juta penduduk menjelang 2050 yang akan membebankan sumber-sumber. Dataran Sungai Snake membekalkan air untuk 15% daripada penduduk Idaho. EPA secara rasmi mengklasifikasikannya sebagai satu-satunya sumber air minuman yang boleh digunakan untuk sebahagian besar kawasan Idaho. Dan semua itu sedang terancam. Keadaan padang pasir semakin teruk. Sejak tahun 1950-an, salji yang membekalkan air ke sungai itu semakin berkurangan dan corak ini semakin cepat. Tahun 2021 dan 2025 adalah 2 daripada 5 tahun paling kering yang pernah direkodkan. Bagi sebuah negeri yang bergantung kepada Sungai Snake, itu adalah masalah yang tidak boleh diabaikan. Idaho sedang berusaha untuk menangani krisis air lebih awal. Pada tahun 2024, negeri itu berjaya mengisi semula sebahagian akuifernya, tetapi itu disebabkan oleh salji yang turun melebihi purata. 1 tahun kering boleh membatalkan semua usaha itu. Kerajaan boleh mengajar pemeliharaan dan membiayai pendidikan, tetapi ia tidak boleh menghalang orang ramai daripada berpindah masuk dan menggunakan lebih banyak air. Dan walaupun dengan cabaran-cabaran ini, Idaho masih bernasib baik. Masalah air Nevada jauh lebih teruk. Jika Idaho hanya demam, Nevada pula sedang berjuang melawan kanser yang merebak dengan pantas. Las Vegas dan seluruh kawasan selatan Nevada bergantung kepada satu-satunya sumber air, Tasik Mead. Tiada pelan sandaran. Sama ada semuanya atau langsung tiada. Dan kemungkinan itu semakin hampir. Dan tasik itu semakin kering dengan cepat. Tapi ia bukan sekadar air minuman. Jika paras air turun di bawah 950 kaki, turbin hidroelektrik akan berhenti, memutuskan bekalan elektrik ke California Selatan. Las Vegas masih akan mempunyai bekalan elektrik. Tetapi dari mana pula airnya akan datang? Jadi semua pihak kini sedang bersiap siaga. Pada tahun 2021, kekurangan air telah diisytiharkan di Tasik Mead buat pertama kalinya. Bureau of Reclamation malah terpaksa membuat permintaan kecemasan untuk mengelakkan paras air daripada menurun lebih jauh. Namun begitu, orang ramai terus berpindah masuk, menekan bekalan air yang sedia ada. Nevada sudah pun mempunyai salah satu program penjimatan air yang paling agresif di negara ini. Antara tahun 2002 dan 2025, penggunaan air per kapita menurun sebanyak 58%, walaupun dengan kemasukan penduduk baru. Bagaimana mereka berjaya melakukannya? Dengan menghapuskan rumput dari kawasan tertentu, Nevada telah berjaya menjimatkan 203 bilion galen air sejak tahun 1999. Nevada terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan air yang dianggap biasa di tempat lain. Padang golf dihadkan kepada jumlah air tertentu bagi setiap ekar yang diairi, dan hukuman yang dikenakan sangat berat jika mereka melebihi had tersebut. Jika anda merancang untuk membeli hartanah yang mempunyai kolam renang, ia akan dihadkan kepada 600 kaki persegi dan rumput laman telah diharamkan untuk rumah baharu di bahagian selatan Nevada sejak Disember 2021. Tetapi jika corak migrasi berterusan, usaha-usaha ini mungkin masih tidak mencukupi. Malah peraturan yang paling ketat pun tidak dapat mengikuti kadar pertumbuhan yang tidak henti-henti dan tekanan semakin meningkat dengan cepat. Jadi, peraturan air itu akan menjadi lebih ketat dalam masa terdekat. Memang perlu begitu. Tiada cara lain. Negeri-negeri ini bukan menang kerana mereka lebih kuat. Mereka menang kerana masalah orang lain berpindah ke sini. Dan sekarang, kesannya mula terasa. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini.
Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Itu memang banyak membantu. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi lain kali di Matpah.